Selamat menyambut bulan Ramadan guys. Hari ni 23 hari bulan puasa yang kelima. Sajalah nak buat vlog mingguan bulan puasa, minggu pertama. Mungkin hari ni kita nak pergi buka dekat kat ni kali nak buka. Awak yang cakap mana? Oh. Aku plan mungkin dia buka dekat Masjid Kota Damansara ataupun kita buka dekat Surau Mutiara Damansara. Masih fikir-fikir lagi, masih ada dalam lebih kurang 20 minit untuk aku decide. Most probably kita pergi Mutiara Damansara. Okey tak Galip? Ada kawan. Suka lah tu. Okay, jom kita tengok apa yang Surau Mutiara Damansara sediakan untuk kita pada 5 Ramadan hari ini. Jom. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada lagi bang? Ada lagi? Nak? Ada lagi tak? Ha? Ayolah kita share dengan orang lah. Tak ada, nanti masuk ke orang lah. Galip ada tak? Ada kawan Galip tak? Tak, kawan kali dah ambil. Apa dia? Dah ada ambil tahu pada siap. Belum ada, baru sampai. Nak sampai nak ni tak? Kena kalau ada kawan. Masuk orang. Masuk. Tak apalah kita join orang. Ada tak kawan Galip? Tak ada kawan Galip, ambil baru. Ada orang bang? Ada orang? Oh ada. Ada orang. Kita ambil baru je lah Galip. Dah ada tempat bang? Kita sekali lah. Okey. Saya buat grup sendirilah. Sini 3 orang. Cukup. Ada orang? 3 orang. Okey, terima kasih. Kita duduk mana bang? Galip, Muhammad Galip. Di situlah. Sini dah bang. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah, biryani daging. Simple tapi berkah. Amin. Laju. Bismillah. Itulah dia, kita punya buka ramai-ramai dekat Surau Mutiara Damansara. So tu je lah short video vlog aku kali ni untuk minggu Ramadan yang pertama. So hopefully kita jumpa lagi on the next one. Mungkin kita pergi jalan-jalan bazar ke mana kan. Aku dah lama tak pergi bazar. In fact dah 5 hari puasa ni pun aku tak jejak pergi bazar kan. Mana tahu next vlog kita ke pasar pula, ke bazar Ramadan. Okay, thank you for watching and hopefully kalau korang suka video ni, korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh subscribe channel ni untuk support aku, support family aku, so kita boleh buat video-video vlog-vlog yang lagi best untuk korang. Okay, so till then I see you on the next one. Assalamualaikum.